Masya Allah ibu ayah, dekat tangan Ustaz ni ada satu kitab namanya 100 Amalan Tunaikan Hajat. Kunci rahsia mustajab hajat kita. Allahu Akbar. Suka Ustaz nak kongsi satu ilmu. Apa dia? Iaitu amalan yang ke-24. Surah Al-Waqi'ah. Kita selalu baca surah Al-Waqi'ah. Tapi tahu tak apa kelebihan orang yang membaca surah Al-Waqi'ah? Kata ulama menyatakan surah Al-Waqi'ah adalah surah pembuka pintu rezeki. Jika dibaca secara istiqamah. Bagaimana cara nak amal dia? Nampak tak? Dibaca setiap malam selepas solat Isyak atau sebelum kita nak tidur. Dibaca sekali atau 3 kali mengikut kemampuan. Sebaiknya dilakukan dalam keadaan berwuduk. Fadilat dia apa? Ni, ibu ayah, menurut fatwa sebagai ulama katanya, sesiapa membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap hari dan malam dalam satu majlis sebanyak 40 kali selama 40 hari pula, maka Allah akan memudahkan rezekinya dengan tanpa kesukaran dan mengalir terus daripada pelbagai penjuru serta berkah pula. Masya Allah. Dan Nabi juga bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama. Masya Allah. Hadis riwayat Al-Bahqi dan sebagainya lah. Banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh buat dalam kitab ini, ibu ayah, yang diajarkan ulama kepada kita. Selama ni mungkin kita berdoa kadang-kadang, kenapalah tak kabul. Rupanya mungkin salah selama ni ataupun cara kita tak betul. Bagi ibu ayah, siapa yang nak dapatkan kitab ini, jom dapatkan segera. Kat mana? Dekat beg kuning. Tekan beg kuning. Ada 100 amalan kita boleh buat. Cara amalan dia, fadilat dan sebagainya. Tekan beg kuning sekarang.